Kita kena betulkan mentaliti rakyat dulu. Mentaliti public ni kena betul dulu. Baru boleh betul. Ya? Okey, kita tengok baru ni KPDN dia buat operasi tentang penggunaan penyalahgunaan gas subsidi. Tong-tong gas subsidi ni digunakan oleh peniaga ataupun diniagakan tanpa lesen. Ya? Kat sini aku tengok kelakar. Sepatutnya kerajaan Anwar Ibrahim ni bila dia datang balik ke sini, bila dia datang, dia jadi kerajaan sebagai pemerintah, sepatutnya dia review balik peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah dibuat, digubal oleh kerajaan sebelum ni. Ya? Kalau kita tengok kat sini cuba faham betul-betul apa aku cakap Kebanyakan peraturan, prosedur ataupun apa-apa saja penguatkuasaan yang dilakukan terhadap satu-satu perkara. Kalau kita tengok, dia lebih kepada nak memeriahkan kegiatan rasuah. Bukannya dia nak kuat-kuasakan peraturan sangat terhadap perkara tersebut. Faham? Sebab tu kalau kita tengok, banyak yang jadi mangsa, kena tangkap, kena cas apa semua kerana melanggar peraturan ni adalah rakyat. Orang biasa, pengguna. Ya? Yang betul-betul king, yang menjadi pencetus, punca. Contoh macam dadah. Pengedar dadah besar-besar jarang kena. Yang kena pengedar dadah. Orang yang bawa dadah sikit-sikit ni kena lah. Yang besar-besar tak kena. Jarang dengar lah kena. Betul? Sama juga macam dalam isu penggunaan tong gas subsidi ni. Ya? Kalau nak kena kan peniaga-peniaga kecil-kecil ni kena lah. Yang simpan tong gas, supply, jual secara tak ada lesen, tak sah ni semua, yang ni jarang kita dengar kena. Betul tak? Jadi aku nak nasihatkan kepada KPDN, kalau kau betul-betul nak tunjuk kau betul-betul buat kerja telus, nak pergi ambil tindakan terhadap isu macam ni, tanpa kerajaan perlu review balik prosedur